Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pensyarah saya dan serta hadirin sekalian. Baiklah, nama saya Akif Syakir bin Adil Azli dari kelas PPS 215 dan berumur 19 tahun dan merupakan seorang pelajar yang mempunyai minat mendalam dalam bidang pendidikan muzik. Baiklah, e-portfolio ini disediakan bagi mempersembahkan perjalanan pembelajaran, kemahiran serta hasil kerja saya sepanjang pengajian ini. Baiklah, sebagai pelajar saya sentiasa berusaha memperkembangkan potensi diri melalui pembelajaran dan juga latihan kendiri. Baiklah, saya berharap e-portfolio ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang minat, komitmen serta kesediaan saya dalam mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendidik pada masa depan. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan sikit tentang e-portfolio yang saya akan tunjukkan kepada anda semua, iaitu dalam e-portfolio saya mengandungi pengenalan, minta tak lazim, scale explanation iaitu scale major dan juga scale minor, dan juga skor lagu yang saya akan explain sedikit skor muzik itu bagaimana, menggunakan key signature apa dan juga menggunakan time signature apa. Baiklah, kita lihat ke pengenalan dahulu. Pengenalan. Selepas itu mengandungi meter tak lazim. Meter tak lazim mempunyai meter tak lazim ini sahaja. Ada mengandungi slide sekali, iaitu menceritakan tentang meter tak lazim, maksud meter tak lazim dan jenis meter tak lazim, dan juga penerangan tentang meter tak lazim 68, 98 dan juga 128. Dan mempunyai contoh contoh meter 68 tak lazim. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya, iaitu scale explanation. Scale explanation saya telah membahagikan kepada dua, iaitu scale major dan juga scale minor. Di sini saya telah memberi sedikit penerangan tentang skill tentang maksud skill semua. Dan next kita ke scale major. Scale major sedikit penerangan iaitu maksud scale major, dan juga dalam slide mempunyai contoh-contoh scale major yang telah saya pelajari sepanjang SEM ini, iaitu scale C major, D major dan juga lain-lain. Baiklah, di sini juga ada penulisan tanda scale major yang kita boleh lihat di sini. Dan seterusnya ialah kita bergerak ke scale minor pula. Scale minor ada sedikit penerangan tentang scale minor dan juga contoh-contoh scale minor yang telah saya yang akan saya bentangkan sekejap lagi dalam Google Site ini. Baiklah, dan juga ada penulisan tanda scale minor, kita boleh dilihat di sini. Dan akhir sekali ialah skor lagu. Skor lagu saya ada dua skor lagu, iaitu skor lagu major dan juga skor lagu minor. Skor lagu major menerangkan time signature dan juga scale dan key signature yang ada di dalam scale lagu tersebut, dan juga minor juga terdapat time signature apa dan juga scale dan key signature apa yang terdapat dalam lagu tersebut. Baiklah, akhir sekali terdapat rujukan. Rujukan ni di mana saya mendapat pelbagai maklumat dan juga isi-isi yang telah saya letakkan dalam pembentangan slide saya ini dan Google Site saya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Semoga saya berharap e-portfolio ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang minat, komitmen dan juga serta kesediaan saya dalam mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendidik pada masa depan. Dan juga Google Site ni boleh membantu orang lain untuk memahami lebih mendalam tentang
skill-skill tak lazim, meter tak lazim dan juga skill major dan skill minor. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih.